Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam Ta'alim Hadis. Hadis pada hari ini saya akan membacakan hadis yang bertajuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. An Bilalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihin qablakum wa inna qiyamal laili qurbah ila Allah wa manhatun 'anil its wa takfiru lis-sayyi'ati wa mataradatul lidda'i 'anil jasad. Maksudnya daripada Bilal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu mendirikan qiyamul lail kerana ia sesungguhnya adalah amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Ia mendekatkan kamu dengan Allah, mencegah daripada segala dosa, menghapuskan segala kejahatan dan menolak segala penyakit dari jasad. Jami' Al-Tirmizi. Ulasan hadis ini mengingatkan kita tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat agar mendirikan qiyamul lail. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 kelebihan qiyamul lail. Itu yang pertama, mencegah daripada segala dosa. Yang kedua, menghapuskan segala kejahatan. Dan yang ketiga, menolak segala penyakit dari jasad. Rasulullah SAW membayangkan bahawa solat yang paling baik selepas dari solat fardu adalah solat malam. Sabda Rasulullah SAW, afdalus salah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawlil lail wa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah Muharram. Sebaik-baik solat fardu adalah solat di malam hari, dan sebaik-baik puasa selepas dari puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Saranan Rasulullah SAW ini disambut oleh para salafus soleh. Mereka menjadikan Ramadan medan untuk berlumba-lumba mendirikan qiyamul lail. Al-Imam Al-Zahabi merekodkan mengenai qiyamul lail Al-Imam Al-Bukhari, kana Muhammadun ibnu Ismail yakhtimu fi Ramadan fi nahar kulla yawmin qatmah wa yaqumu ba'da tarwiyah kulla 3 layalin bi khatmah. Sesungguhnya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari akan mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari dalam bulan Ramadan, dan beliau mendirikan solat malam selepas dari solat tarawih. Dia di mana setiap tiga malam beliau akan menghatamkan satu Al-Quran. Siyar Al-Lam Al-Nubala. Saranan Rasulullah SAW ini telah menjadi tradisi para salaf terdahulu, sehingga ada dalam kalangan mereka yang meneruskan solat isyak dan solat subuh dengan satu wudu. Kata Ibn Rajab, ramai dalam kalangan salaf terdahulu mendirikan solat subuh, mereka menggunakan wudu solat isyak mereka selama puluhan tahun, yakni 20 tahun. Salah satu kelebihan Ramadan adalah kita akan dikejutkan dengan waktu sahur. Oleh yang demikian, ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mendirikan solat yang mempunyai kedudukan yang paling baik di sisi Allah setelah dari solat fardu. Rugilah mereka yang bangun sahur tetapi tidak melaksanakan 2 rakaat ringkas, iaitu qiyamul lail mereka. Alhamdulillah, selesai untuk hadis pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang kita dengar dan kita faham dapat kita amalkan serta sampaikan kepada semua, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.